Okay guys, aku baru je balik kerja and nak pergi ambil anak aku balik sekolah. So hari ni mak aku punya birthday, so nak bawa dia pergi berjalan. Bukan berjalan lah, kita pergi makan. Nak belanja dia untuk dia punya birthday. So follow aku guys Mami tu. Guys, aku dah ambil anak aku dah ambil anak aku balik sekolah. Sekejap guys Kakak Adik Hai Uyu, buat apa tu? Apa tu? Belajar baru ke? Aku dah ambil anak aku. Sekarang on the way balik rumah. Sekarang pukul 5.36. Biasa balik rumah ni kalau atas jalan akan makan masa at least kurang-kurangnya 45 minit lah. Kakak, siapa ikat rambut kakak? Teacher apa? Teacher Odo. Oh, okey, Teacher Odo nama dia. Apa? Nak kereta apa? Naik kereta apa? Kakak belajar apa tadi kat sekolah? Ajar ABCDE aja. Adik, Bapaknya adik belajar apa kat sekolah? Adik belajar apa dekat sekolah? Ha? Bapa. Tengok, luka dah muka adik tu kakak buat. Nampak tu? Sian adik. Mana? Tu kakak buat semalam, kakak cakar tu, ingat tak? Ya, betul. Ya, cakar. Pom. Enam. Yeay, pandai lah anak. Kak, terbaking. Tengok ni. Tengok budak ni. Adik. Aunty datang kemas rumah. Aunty tolong kemas rumah. Sini, masuk. Tu. Hai. Hai sayang. Ya Allah, ya Allah. Troli pun nak dia. Ya Allah. Kasut letak luar. Kenapa kasut jadi sebelah dia? Aku baru sampai rumah. Tadi tak jam sangat. Sekarang pukul 6.25. So tak okey lah, jalan tak jam sangat. Biasanya dia akan selalu jam, tapi hari ni dia okey sikit. So sekarang aku nak mandikan anak aku, mandikan diorang. Lepas diorang mandi, aku siap, kita keluar. Okay guys, so tengah prepare barang-barang diorang. Jadi ni susu adik dia aku buat 5 ounce. So ni botol air adik. Kakak dia memang sejuk. Adik dia sebab sekarang tengah batuk, so bagi air biasa je, ni puting. So tengah prepare dulu sementara tunggu mami dia mandi. Nanti siap terus kita gerak. Adik dah shower ke adik? Adik dah shower ke? Bye-bye. Okay, kakak dia pun baru je habis mandi Kakak. Hai. Try kiss. Okay guys, so sekarang kita orang dalam kereta nak pergi makan on the way. Nama kedai dia Praya Thai Nama kedai dia Praya Thai. So nanti aku tunjuk kepada korang macam mana kedai dia semua Okay, aku dah sampai dah kedai ni So kakak dia mengada-ngada kereta aku kat sini je pun, tapi dia nak juga naik stroller. So terpaksa lah buka stroller So ni kedai dia guys ni kedai dia Okay, jap tengok menu je jap. So ni menu dia ni air. So ni dia punya makanan kat sini. Korang boleh tengok siakap 3 rasa. Siakap 3 rasa. Telur goreng. Telur dadah Sorry telur dadah.
guys. Sedap. Sedap. Okey, semua makanan habis ya guys. Sekarang kita tengah tunggu dessert pula Tengah tunggu dessert. Dessert tu dia macam mana? Dia nangka pasal dia water chestnut merah. Kalau kat Johnny's nama dia water chestnut. Sekali lagi aku tunjuk korang Okay, so dessert dia dah sampai ya guys dessert dia macam ni ya guys. Dia sedap ni guys. Sedap Memang favourite Selalu aku makan benda ni dekat Johnny's, tapi ni aku nak try dekat Paratai punya. Sedap. Mana lagi sedap? Johnny's ke ni? Ni sedap, Johnny's tu sedap. Oh, dia lain lah rasa dia. Tapi ni pun sedap. Oh, okey. Nadia sedap ke? Umi sedap? Wow. Dia punya solding. Biar tadi. Sebab dia tak punya tu. Sebab betul. Potong itu pun. Tak, dia tak punya betul. Kira tu panjang. Dia telan. Okey, anak girl aku yang bongsu dah gone dah tertidur Sekarang kita nak balik Kita nak balik, dah settle makan kat Paratai. Okey, so kakak dia ni suka makan carrot pula, carrot mentah. Sampai mak aku orderkan untuk dia orderkan carrot macam ni saja Okey, kita dah sampai. Salam Nani, sampai dah. Salam Nani, cium Nani. Cakap happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Bye. Okay. Thank you, bang. Bye, Mi. Bye. Happy birthday, Mi. Bye, Aunty Nadia. Bye. Bye, Nadia. Bye. Jumpa nanti. Terima kasih. Okay. Bye. Okay, Mi. Saya tak nak apa-apa ya? bye-bye. So, wife aku beli ni kunafa jar. Ni flavor apa? Honey. Honey plus? Kunafa honey cornflake. Oh, kunafa honey cornflake. Sedap ke? Macam tak sedap ke? Okay, that's it for today. Terima kasih yang mana-mana tengok aku punya vlog. Thank you guys. Minta tolong subscribe, jangan lupa. And like, comment dengan share video aku dengan siapa-siapa. Tolong, aku perlukan support daripada korang sebab ini video YouTube aku yang terbaru. And turn on the notification. Anything dah cakap. Anything nanti kau update Thank you. Bye bye. Bye bye kakak.